Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my channel. Azlan MOD YEN ni sedikit sama dicecah, banyak sama kita lapar. Kita kongsi rezeki tu barulah barakah. So apa khabar rakan-rakan mak daripada Sabah sampai ke Merauke, daripada seluruh kepulauan Indonesia, tak kira di mana saja anda berada. Rakan-rakan daripada Semenanjung Malaysia, daripada utara sampai ke selatan termasuklah Sabah, Sarawak, Brunei Darussalam. Singapura semua mak mengharapkan dia mencari dirahmati Allah. Kalau tak sihat jangan bertangguh, jangan berlengah, jumpalah pakar perubatan kerana mencegah tu lebih baik daripada mengubati ya. Okey, dah lama tak buat video, ada komen yang baru mak balas. Maklumlah belum puasa kan. Banyak urusan-urusan lain. So tak apa, nanti mak akan balas. Tetapi petang ini kita nak buat puding gula hangus, kremol cara Khairul Aming. Kita cuba. Itu hari buat dekat satu lagi video tu, kalau you all tengok dekat mak punya tu mak dah buat. Alhamdulillah menjadi. Kali ni nak buat sekali lagi untuk YouTube ni. So bahan-bahan dia kita tengok senang, ringkas dan mudah. Jom kita layan, ini gara-gara nak cari ni, ya Allah, hazab ni. Satu kedai mall besar pun tak ada, berjenuh ke sana ke sini cari, akhirnya jumpa juga. Ni belen hari tu hari ada lagi sikit. So kita gunakan ni gula pasir satu cawan mak akan hanguskan dulu nanti. Kita gunakan ni 2 cawan susu cair. Mak kau salam, Assalamualaikum. Susu sejat. Ini yang cair ini yang pekat ni. 1 cawan saja. Mak gunakan sedikit air vanila. Cream cheese ni wajiblah. Kemudian 4 biji telur. 4 biji telur. Kita akan gunakan roti. Ya. Roti. Ni mak nak pencetak dia nantilah. Mak gunakan dalam ni je lah. So sebelum first kali, langkah pertama kita akan hanguskan gula ni. Tapi tak mengapa. Sekejap kita akan nak buat apa? Roti. Roti ni kita ambil 2 keping. Roti 2 keping mak ambil. 2 keping ni kita siat. Ni kita tak nak ujung ni, yang ni kita buang. Dia punya ni kita buang, mak buang lah. Sebab dia tak nak yang ni. Sebab dia keras. Ni. Tengok Kita taruh atas tin susu ni. Sebab nak buang dia, mak taruh di atas meja ni. Mak mana nak pakai pisau, nak pakai gunting lagi senang. Sekejap mak ambil gunting. Sekejap mak ambil gunting. Pakai gunting lagi senang. Mak gunting je. Gunting ni baru beli tajam ya. Yang bahagian tepi ni tidak diperlukan. Buang, kita buang dia. Bagilah siapa yang ada kat luar tu, Cik Aik, Cik Yam ke. Ni kita potong. Tak kisah potong ke kau nak siap pun tak kisah. Okey. Kita ambil dulu. Yang ni gula mak nak pergi hanguskan dulu gula sekejap Yang ni kita boleh masukkan dalam mak punya blend. Ni blend ni. Masuk ke dalam blend ni. Okay, kita akan masukkan kita punya susu. Kejap mak pergi hanguskan. So kita ambil susu cair ni. Kita tuang susu cair ni. Ikut je apa yang Khairul Aming cakap. 2 tin. 2 cawan pun 2 cawan lah. Ada balance yang tu kita habiskan. Sekejap. Dia kata 2 cawan kita ikut apa yang dia cakap. Sebab ni ada balance tu. Mana? Ni ada balance. Sayang boleh campur. Kita campur. Okey, kita masukkan ke dalam. Ni. Habiskan 1 tin ni. Ni creamer puding. Okey. Kita tambah lagi. Kita jangan ubah ya. Kau jangan ubah. Kau nak pandai-pandai nak mengubah. Nanti kau tak jadi, kau menangis, kau melalak. Benda ni jangan gagal kalau boleh. Okey. Ni dah kata 2 cawan ni termasukkan. Lepas tu yang pekat ni. Yang pekat ni dia manis kan. Kita gunakan 1 secawan. Masukkan. Okey, dah masuk Ni mak dah masukkan
Nampak mak masukkan ni. Okey. Lepas tu kita sisirkan tepi ni. Kita nakkan telur kita 4 biji. Dia kata 4 kita ikutlah. Sekejap. Mak gunakan dalam ni, masukkan. Kalau telur ni busuk, jenuh. Oh. Dia kata 4 biji ya. Ikut. Dia kata 4 biji, mak tak masak hari hari sebab ada orang ngunjung ya. Bila ada orang ngunjung, kita tak perlu masak. Dah berapa? 3 kan? Kita nak 4. Dia kata 4, kita ikut 4. Tu, jangan ada kulit dia. Penuh. Nampak? Kita masukkan. Kita masukkan. Lepas tu, kita masukkan kita punya isen vanila. Isen vanila. Ya, isen vanila dah masukkan. Ini hasilnya. Nampak? And then, kita akan masukkan cream cheese semua ni. Dia kata tengah dalam. Ni kita masukkan kena punya cream cheese. Nampak? Satu cream cheese ni boleh buat 2 kali. Dia boleh buat 2 kali. Tarik dia. Sampai dia bersih sebab cream cheese ni mahal ya. Nak dapat dia payah. Gara-gara kalau Aming, semua kedai tak ada bersih. Okey. Settle. Kita cari penutup dia ni. Kita blend. Mak pakai blend lada je. Mak malas nak keluarkan mak punya mixer tu ada. Tapi malas. Sebut roti ni kita bagi ayam. Kita lempar kat luar. Mak nak pergi blend. Kita tengok kita hanguskan gula dulu. Sekarang ni kita hanguskan kita punya gula. Dia kata tak payah godak-godak dengan sudu. Cairkan gitu je. Kita tengok dia. Ini kena pandai-pandai. Jangan terlampau pahit ya. Jangan terlampau hitam. Nanti dia pahit. Kau kena jaga. Tak boleh nak tinggal-tinggal. Bila buat gula hangus ni, kau tak boleh nak tinggal-tinggal. Kau tak boleh nak jawab telefon. Bahaya. Kan tak menjadi. Gula dah mahal. So, biar sampai dia mencair. Ya. Sampai dia mencair. Kita nak tuang. Nanti kat dalam bekasnya. Bekas ni adalah pemberian Puan Norisa ya. Puan Norisa. Seharian bersama Puan Norisa, boleh tengok dia punya YouTube, Seharian bersama Puan Norisa, dia yang bagi dia bagi by post ni tengok sampai dia cair. Kena pandai-pandai ni. Tu golek-golek kan pusing-pusing. Kita ikut step macam Carol Aming kan. Sebab viral benda lah ni viral sebenarnya. Gara-gara dia semua cream cheese tak ada. Bersih. Nanti kita tuang pula dalam mangkuk tu, baru kita kukus yang kita blend tadi. Kejap lagi mak blend. Sebab mak cakap ni tak boleh nak tinggal. Sebab secara jujurnya, benda-benda ni mak suka buat tapi mak tak suka makan. Sebab apa? Dia bersusu. Kau tahulah mak memang tak suka sama ada susu pekat ataupun susu cair. Tapi buat, insya-Allah tak ada masalah. Macam durian, buat bubur durian boleh. Tapi makan durian tidak. Walaupun bubur tu ada durian, mak tak akan makan. Ini kita cairkan dulu. Sampai dia sampai dia cair lah ke perang-perangan. Kena cair betul-betul. Jangan ada gula lagi. Jangan ada nampak bentuk warna putih tu. Tak mau. Tapi kena pandai tak buat, kena buat macam ni. Buat macam Carol Aming. Jalan-jalankan dia. Kuali tu kan dah panaskan tepi dia kan. Kau pusing-pusingkan. Bawah dia hitam kau. Mak belilah, orang kata boleh bersihkan bontot kuali tu. Dekat TikTok, haram tak adanya. Tak menjadi pun, tetap berkerak macam tu. Kau nampak kesan dia tu, tu. Mana jadinya. Ya je beli kat TikTok. Kau tak percaya ada, mak tunjuk Ni bendanya. Tak ada pun menjadi. Hitam juga kuali mak. Mak kata, mak jangan tinggal kita golek-golekkan. Jangan gula tu jangan ada ketolan, tak boleh. Ni kena pandai-pandai. Tu pusing. Dia
Kalau dia kering, kita tu dia akan jadi beku. Jadi macam gula yang sangat sejat. Kita tak mau. Nanti dia cepat membeku gula ni. Kita biarkan dia cepat. Dia cepat membeku. Ni tinggikan sikit. Kita nak cairkan betul-betul. Ada orang dia suka yang jenis yang kelat, pahit. Terpulang dah, hitamkan je. Mak tak boleh nak hitam-hitamkan. Ni pun dah memadai ni. Okey, ni pun dah memadai. Sikit lagi. Okey dah. Mak akan tuang kat dalam ni. Mak akan tuang ke dalam ni. Mak, sekejap Alamak. Mak tuang dalam ni. Sampai dia selesai. Okey, sekarang ni kita tuang. Ni kita tuang dalam ni. Kita nak kukus. Kita gunakan sudu lah. Kita tak nak junangkan dia terus. Mak tak tapis. Dia sebenarnya tapis, mak tak tapis. Kita terus je. Sebab mak yakin bahawa dia tak ada gerintilan. Dia memang lembut ni. Okey. Kita kena normally 45 minit. Kita akan kukus baru dia masak. So kita akan tutup dengan aluminium foil. Ya. Kita akan tutup dengan aluminium foil. So, jom kita mengukus. So kita ambil puding krim kita tadi ni. Okay, kita masukkan dalam pengukus tadi ni. Selama 45 minit Okey. Kita basuhlah penutupnya. Semalam mak buat apa benda ni kan bau pula. Kita tutup selama 45 minit. Biarkan dia. Tunggu sampai dia masak. Selepas 45 minit mak dah angkat ni kejadiannya tapi belum terlongkop lagi. Kita mak sejukkan dulu. Biarkan dia seketika, nanti kita telongkopkan ke tak jadi ke tak jadi. Ni mak dah sejukkan mak taruh air keliling dia. Okey, puding gula hangus kita dah siap mak dah sejukkan ni. Entah jadi ke tidak, tapi nampak gula dia dah cantik dah ni. Nampak. 45 minit kita nak telongkopkan dia ni dengan penuh debar Kita nak telongkopkan dia macam mana, jadi ke tak jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Seram tau buat ni. Sebab ni kali kedua. Kali pertama alhamdulillah. Tengok, biarkan sekejap. Entah jadi entah tidak. Seram. Dah waktu berbuka. Sekejap jom. Kita angkat dia macam mana. Wow. Jadi. Carrot aming. Jadilah carrot aming. Wow. Sangat menjadi carrot aming. Tengok. Wah. Tengok. Gedik. Wow. Kita nak bagi kat orang.
Wow, 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 menjadi, nampaknya menjadi. Kita potong. Oh, sangat lembut. Sangat lembut. Kita potong 4 lah. Kita belah 4 ya. Macam mana nak ambil ni? Alamak. Memang. Ni. Carol Amin. Macam mana nak ambil ni? Sebab dia panas. Mak tak sabar Tapi dia sangat menjadi. Tu. Lepas tu kita masukkan lagi. Kita nak buat berapa? Berapa bekas kita buat sekejap Tu dia. Nampak? Nampak kan? Mantap. Guys, mantap. Mak nak pergi hantar sekejap. Ni hasil kejadian ni, nampak? Nampak jadi kan? Puding kremong. Mak dah potong-potong. Menjadi Alhamdulillah. Okey, sampai sini saja konten Mak. Jumpa anda di puncak kejayaan. Kurangkan kontroversi, tekan batasi hasil peribadi. Yang paling penting berdiri di atas kaki sendiri. Doa selalu insyaAllah bahagia akan mengiringi. Like, share dan komen. Tahu, nampak? See you the next video. Okey, selamat buka puasa. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.